Penantian paling mendebarkan, bola sepak negara. Sesi pendengaran kes 7 pemain Harimau Malaya di Mahkamah Timbang Tara Sukan selesai. Detik yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Selepas berbulan-bulan menjadi polemik hangat, sesi pendengaran rayuan membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya di Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) akhirnya selesai. Ia bukan sekadar satu proses undang-undang biasa, tetapi menjadi titik penting yang berpotensi mengubah lanskap bola sepak negara dalam tempoh terdekat. Kes ini bukan sahaja menarik perhatian peminat tempatan, malah turut diperhatikan komuniti bola sepak antarabangsa kerana ia melibatkan isu dokumentasi, kelayakan pemain warisan dan integriti proses pendaftaran antarabangsa. 7 pemain yang terpalit dalam isu ini ialah John Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hebel, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca dan Gabriel Palmero, nama-nama yang sebelum ini diangkat sebagai simbol revolusi skuad kebangsaan. Latar belakang kes yang mencetuskan gegaran. Kemelut ini bermula apabila 7 pemain tersebut didakwa mempunyai isu berkaitan dokumentasi yang membolehkan mereka mewakili Malaysia. Hasil siasatan Badan Induk Bola Sepak Dunia, FIFA, mendapati terdapat pelanggaran peraturan yang akhirnya membawa kepada keputusan penggantungan pada September lalu. Keputusan tersebut mengejutkan ramai pihak. Ia hadir ketika Harimau Malaya sedang melalui fasa pembinaan semula yang cukup progresif. Kemasukan pemain warisan dari luar negara sebelum ini dilihat sebagai langkah strategik oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dalam usaha memperkukuh kualiti skuad kebangsaan. Namun, apabila hukuman penggantungan diumumkan, impaknya bukan kecil. Ia bukan sekadar kehilangan 7 pemain utama, tetapi juga menjejaskan perancangan taktikal, moral pasukan dan momentum pembangunan jangka panjang. Rayuan kecas, harapan terakhir. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, FAM mengambil langkah drastik dengan memfailkan rayuan ke CAS. Mahkamah Timbang Tara Sukan yang berpangkalan di Lausanne, Switzerland, merupakan badan timbang tara tertinggi dalam dunia sukan. Segala keputusan di peringkat ini lazimnya dianggap muktamad. Rayuan itu dilihat sebagai talian hayat terakhir buat 7 pemain berkenaan. Jika berjaya, mereka berpeluang kembali menyarung jersi kebangsaan tanpa sekatan. Jika gagal, hukuman penggantungan akan diteruskan seperti diputuskan oleh FIFA. Sesi pendengaran rasmi telah ditetapkan pada 26 Februari kemarin dan berlangsung selama beberapa jam dalam suasana penuh tertutup. Wakil perundangan FAM, peguam antarabangsa, serta wakil pemain masing-masing mengemukakan hujah, bukti serta tafsiran peraturan bagi mempertahankan kedudukan mereka. Apa yang dipertaruhkan? Kes ini jauh lebih besar daripada sekadar soal 7 individu. Ia menyentuh soal reputasi pentadbiran bola sepak negara. Jika rayuan berjaya, ia memberi isyarat bahawa terdapat ruang tafsiran atau kelemahan dalam proses penilaian awal oleh FIFA. Sebaliknya, jika rayuan ditolak, ia boleh menjadi pengajaran besar dalam aspek pengurusan dokumentasi pemain warisan. FAM mungkin perlu menilai semula prosedur pengesahan dan penelitian latar belakang sebelum mendaftarkan mana-mana pemain untuk mewakili negara. Bagi pemain pula, masa depan karier antarabangsa mereka bergantung sepenuhnya kepada keputusan ini. Ramai dalam kalangan mereka berada di kemuncak prestasi dan kehilangan peluang mewakili negara dalam kejohanan besar boleh memberi kesan besar terhadap reputasi serta nilai pasaran. Sejak kes ini didedahkan, media sosial dibanjiri perbincangan hangat. Penyokong terbahagi kepada 2 kem utama. Ada yang mempertahankan tindakan FAM, beranggapan bahawa usaha membawa masuk pemain warisan adalah strategi biasa dalam bola sepak moden. Namun, ada juga yang menuntut ketelusan dan menggesa reformasi dalam sistem pentadbiran bola sepak negara. Mereka melihat isu ini sebagai cerminan kelemahan struktur yang perlu diperbaiki demi masa depan yang lebih mampan.
Apapun pandangan berbeza itu, satu perkara jelas, seluruh negara kini menanti keputusan rasmi CAS dengan debaran. Impak terhadap kempen antarabangsa. Harimau Malaya dijadualkan mengharungi beberapa aksi penting dalam kalendar antarabangsa tahun ini. Tanpa 7 pemain tersebut, jurulatih terpaksa menyusun semula pelan taktikal dan memberi peluang kepada muka baharu. Jika keputusan CAS memihak kepada rayuan FAM, ia ibarat suntikan moral besar menjelang perlawanan penting. Kepulangan pemain berpengalaman mampu menambah kedalaman skuad serta variasi taktikal. Namun jika keputusan sebaliknya diumumkan, skuad kebangsaan perlu bergerak ke hadapan dengan sumber sedia ada. Fokus akan beralih kepada pembangunan pemain tempatan dan pelapis muda sebagai tonggak utama masa depan. Kes ini turut membuka perbincangan luas tentang isu integriti dalam bola sepak global. Peraturan kelayakan pemain antarabangsa sentiasa menjadi topik sensitif kerana melibatkan identiti, kewarganegaraan dan warisan. CAS dalam banyak kes sebelum ini terkenal dengan keputusan yang berasaskan tafsiran undang-undang yang ketat serta bukti dokumentari yang kukuh. Panel hakim bebas akan menilai setiap hujah tanpa dipengaruhi sentimen awam. Keputusan yang bakal diumumkan bukan sahaja menentukan nasib 7 pemain, malah boleh menjadi rujukan penting bagi kes-kes seumpamanya pada masa akan datang. Menurut laporan media tempatan, keputusan rayuan dijangka diumumkan seawal minggu hadapan. Tempoh penantian ini dianggap paling mendebarkan buat pemain, pegawai dan penyokong. Setiap hari yang berlalu membawa 1000 tanda tanya. Adakah mereka akan dibenarkan kembali menyarung jersey Harimau Malaya? Atau adakah hukuman asal kekal dan episod ini berakhir dengan kekecewaan? Apapun keputusannya, kes ini sudah pun tercatat sebagai antara kontroversi terbesar dalam sejarah bola sepak negara. Ia menjadi peringatan bahawa dalam era profesionalisme moden, ketelitian pentadbiran dan pematuhan peraturan antarabangsa adalah aspek yang tidak boleh dipandang ringan. Di sebalik segala drama dan polemik, satu perkara harus diakui, bola sepak Malaysia sedang berada di persimpangan penting. Sama ada keputusan CAS nanti membawa khabar gembira atau sebaliknya, reformasi dan penambahbaikan sistem perlu diteruskan. Harimau Malaya tetap simbol kebanggaan negara. Penyokong akan terus berdiri teguh di belakang pasukan, tidak kira apa jua cabaran yang mendatang. Kini, seluruh tumpuan terarah kepada keputusan rasmi dari Mahkamah Timbang Tara Sukan. Minggu hadapan bakal menjadi detik penentuan, bukan sahaja buat 7 pemain tersebut, tetapi buat hala 7 bola sepak Malaysia secara keseluruhan.